Bila social audit gagal, customer akan tarik balik kontrak. Kadang-kadang pergantungan terhadap pekerja asing tu akan datang bersama penghormatan dan maruah. Kita mahu tenaga mereka tetapi kita lupa kepada maruah mereka. Kita mahu output mereka tetapi kita lupa kebajikan mereka. Syarikat bukan sekadar compete dari segi produk. Syarikat compete dari segi reputasi. Ada syarikat yang rugi berjuta-juta bukan sebab produk rosak, tapi sebab gagal urus pekerja dengan betul. Bila social audit gagal, customer akan tarik balik kontrak. So, bila forced labour allegations keluar, nama syarikat memang rosak seluruh dunia. Makcik melawat sebuah kilang. Rumah pekerja asing tersebut adalah kontena. Di situlah mandi, di situlah makan, di situlah masak, di situlah berak, di situlah tidur. Di dalam satu kawasan yang kecil. Makcik kalau makcik pergi buat audit perumahan pekerja asing ni, satu saja soalan makcik akan tanya kepada majikan, are you willing to sleep here? Kata dekat majikan, try to sleep here for one day lah sir and see what happens to you.